Now pay later sangat berbahaya dan antara sebab adalah nombor satu, kita boleh lihat golongan belia yang semuda 25 tahun ke bawah dah isytiharkan diri sebagai muflis mengikut perangkaan yang dibuat oleh Jabatan Insolvency. Dan kita harus ingat ya bahawa golongan ini termasuk students atau fresh grad yang duk tengah cari pekerjaan. Nombor dua, dengan buy now pay later, ini menggalakkan untuk kita spend lebih banyak duit, di mana dengan easy credit dan bayaran ansuran ini menggalakkan orang untuk terspend lebih daripada pendapatan mereka. Ketiga adalah faedah untuk kemudahan ini adalah agak mahal, especially kalau kita lambat untuk buat payment. So cuba bayangkan students yang tak ada pendapatan kukuh yang terambil kemudahan ini, dan apabila mereka tak boleh buat bayaran, faedah yang dikenakan adalah agak besar yang boleh mengakibatkan mereka jadi bankrupt. Sejujurnya dengan kenaikan harga barang-barang baru-baru ini, meminjam seolah-olah satu-satunya jalan penyelesaian, dan saya benar-benar memahami perasaan itu. Namun saya yakin kalau kita ada ilmu untuk menguruskan wang dengan bijak, dengan perancangan yang teliti dan berdisiplin, kita boleh mengelakkan daripada terjerumus dalam masalah wang yang lebih serius. Dan jika kamu nak belajar sebersedikit tentang bagaimana untuk menguruskan wang atau bagaimana untuk mengupgradekan bulan Ramadan anda, sila klik di link kat bio saya.